Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cari cheese. Review cheese. Tadi aku ada order kat Food Panda. Kat kawasan mana aku tak tahulah hasil. So, harga untuk combo 3 fried chicken adalah jeng 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 RM40.20. So, aku minta lah nak review. Tengok lah dia bagi besar ke tak. Tapi laju tau jangan hantar tadi. Sekejap je. Memang untuk kepantasan dan delivery aku bagi 10/10. So ni jadi cheese. Tengok ayam dia. Ni campak. Ni tak. Tak ada apa-apa. Plastik kosong. Buang. So ayam dia pergi kecil cenonik. Lah aku minta bagian tight. Tak dapat tight. Isi drumstick dengan kepak. Hedor je lah. Nampak macam mana. So ini adalah coleslaw. Macam separuh je. Tak ada. Boleh lah. Ini adalah macam ni sikitnya, tak penuh. Apa ni sebenarnya penuh. Okay. Dengan cheese. Cute je cheese dia. Pun redor je lah. Dan dia dapat makan. So air dia pula buka. Jeng 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 jeng. Foodtarian aku minta large ke biasa? Aku minta large large. Betul ke ni large? Minta foodtarian tau. Ni pink lava. Pink lava. Sekejap aku. So ni bagaimana? Kalau ada nak report beritahu aku tahu, aku DM. Franchise mana ni packaging? Tak lain benda lain. Okay, dia period kot. Husnuzon betul aku. Okay, so jom kita makan. Makan sekarang. Lapar ni. Tak, sementara tu sebabkan aku malas nak basuh tangan. Malas, tiba-tiba malas kan. Sebenarnya rajin je. So aku akan menggunakan sarung tangan ajaib. Aduh, licin lah sarung tangan ni. Okay. Dah. So jom kita makan. Kau pun tengok ayam je, muka aku tak payah. Ya. Okay, satu suapan untuk anda. Sedap. Okay, aku jujur. Rasa dia masih sikit. Mungkin Sabtu kan? Ke Ahad ni? Sabtu. Ahad. Dia stress, tekan. Rasa manis dia kurang. Rasa pedas dia lebih. Dia bertiga. Patutnya dia bertiga sebenarnya aku beli. Ada rasa manis sikit. Tapi ni masin dia lebih masin. Manis dia 2/5. Pedas dia okay lah, pedas 3/5. Pedas cukup. Ada bertiga. Boleh masih boleh makan lagi lah. Okay. Cuma
Masih sikit lah. Apa ni cheese? Sebenarnya elok je. Okey tadi cheese. Oh dah tadi cheese kan? Bukan cheese. Lupa. So ni cheese ya. First aku makan macam ni dulu. Cicah dulu. Cheese dia tak tahulah, macam rasa cheese inconsave ada ni. Cheese inconsave tambah sikit susu. Okey lah. Tapi sebenarnya aku makan elok je, kenapa lain Tapi aku rasa cheese tak ada boycott. Macam mana ni? Untuk tekstur cheese dia tak terpekat, tak tercair, nice. Cuma rasa tu lah, aku rasa macam cheese inconsave yang kau boleh dapat RM2.8 tu. Tercampur kat sikit susu. Okay, mana yang buat kot ataupun menu dia punya ramen dia tukar di sana. Tapi not bad, masih boleh terima. Untuk campuran ni 7/10 sebab telur masin satu, manis dia kurang, pedas dia okey, cheese pula tak macam sebelum ni. Tak tahulah dia tukar cheese ke apa ke. Dia not bad lah. Yang sebenarnya makan first sedap, sumpah sedap gila. Tidak buat apa, aku minta apa tu apa, minta air fruitarian, dia bagi pink lava. Bagus, sangat bagus. Tapi tak apa, Ahad kan penat kan, masih penat. So aku faham lah, nak komplain banyak pun tak boleh apa. So ayam dia tadi puas dia masing-masing sikit. So aku try rasa bagi kepak dia pula. Kecil kan ambil. Macam ni lah. Kepak tu okey lah. Bagi kepak dia puati lah sikit. Alah, tapi cheese dia sikit lah dia bagi. Geram. Pasal aku macam ni lah, sebab nak bagi banyak, nampak banyak. Okay, satu bite untuk awak. Okay, sedap. Untuk bahagian kepak sedap, masin dia kurang sikit. Mungkin dia kotak rata kot. So untuk experience aku dia kotak rata. Sebab bagi ni okey, sedap, tak rasa masin sangat.
Ini pun sedap ni. Bahagian apa? Bahagian kepak. Okay, dah mula sebelah kat situ. Sekejap. Dia tak bagi straw. Geram aku, straw sudu tak bagi. Ke aku tulis do not provide. Agaklah, dia memang auto. Aku pandai memang auto. Sebab apa? So, aku guna apa? Sudu. Macam tu. Minum sekejap. Tawa ya? Sekejap aku gaul sekejap. Tawa. Okay. Ajar suruh sikit. Sikit je. Tak semanis sebelum ni. Ada customer complain ke terlalu manis? Kenapa kurang gula ni? Syukur. Tak ni customer bersyukur tak ada. Ni review customer certification. Apalah, entahlah. Okay, sekarang ni aku nak makan ini pula. So aku cuba kosong dulu kan. Aduh, garpu ke ingat sudu? Garpu lagi ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini paling sedap. Aku bagi 10/10. Sumpah sedap. Rasa macam kentang. Memang kentang kan? Kentang susu apa tak tahu. Tu macam ada sikit cheese. Macam ada garlic sikit, bawang putih. Aku tahu lah apa nama dia. Biji-biji ni aku rasa macam batu jalan. Entahlah. Pemutihan tak tahu, lupa namanya. Tapi memang sedap. Dah. Lada hitam. Boleh lupa lada hitam Okay, sekarang ni aku cuba pula makan dengan ayam. Boleh lah. 7/10. Kita masuk. Kalau makan macam tu masuk. Silap. Kalau makan macam tu sedap. So next pula ni sayur. Sayur tu pula coleslaw ya. Sorry.
So dia macam rasa nak basi. Aku nak tahu ya. Saya rasa macam nak basi Dia bagi saya semalam punya ke? Saya tak fresh. Lain lah saya dia. Ke saya macam ni. Outlet ni kan, aku minta beli lagi kat sini. Sikit je. Rasa macam nak hampir basi tapi bila makan tapi rasa macam nak hampir basi, tak fresh. Dari segi overall, aku terpaksa jujur sebab compare dengan yang Bangting, aku bagi ni 3/10. Ni tawar, ni telur masin, ni macam nak basi sikit, ini je fresh, sedap. 10/10. So kepada pihak Richeese boleh tukar lah nama Richeese daripada di potato ke dari apa ni, apa nama dia ni, nama ke? Tak ada. Dari coleslaw cheese. Sebab ini je yang aku rasa yang paling wow untuk aku setakat ni. Kentang 7. Sayang nak habiskan. Aku tunggu semen ni. Aku simpan kejap. So sekejap, cuba aku letak sikit sayur tadi dekat ni potato coleslaw ni. Apa jadi? Dia memburukkan rasa coleslaw ni. So, kirap. Okay. 10/10. Sambung lagi makan ayam. So, tengok dalam dia tak berasap sebab dia final delivery bukan walk in. Tapi masih rasa panas lagi lah, tak dalam hari semalam. So ayam dia dah masuk panas. So satu bag untuk awak. Sedap. Cuma kepedasan Richeese tu tak meresap dekat isi ayam. So kau rasa pedas tu datang dari kulit luar je, dan cara pemecah dia tak masuk dalam. Tapi overall boleh lah 7/10. Seperti yang aku bilang sebelum tadi, 7/10. Aku tetap dengan pendirian aku 7/10. Sebenarnya aku boleh bagi 12/10, tapi aku tak buat review pula. Patutnya aku buat review, buat video. Okay, rasa dia akan kekal sama 12/10. Tapi juga 5 anak tangga turun jadi 7/10. Tapi dari segi kepantasan Azul aku bagi 10/10. Sekejap pula, memang sekejap. Kalau aku order sendiri pun setengah jam
Boleh tunggu setengah jam 40 minit macam tu. Tapi aku beli ke Panda set delivery sekali 10-20 minit je. Terkejut aku. Kau betik. Bagus. Teruskan pengantaran sepantas ini. Servis pemutasan pengantaran Foodpanda dengan Richeese adalah 10/10. Sebab apa, hanya Ahad kan? Ahad saya ramai kan? Tapi dia hantar cepat, so saya bagi 10/10. Very good. Cuma ayam tolong, ayam tu masih sangat. Bagi jam siap aku makan masih gila. Terkejut aku. Sekejap. Penat berdiri. Air tawar seperti air harga yang jual bazar yang charge mahal tapi tak sedap. Tadi aku bagi beliau apa tadi? Tak ingat. Aku tukar balik 20/10. So inilah review jujurku. Dah start dah. Dia punya cili dah start berpegang kat mulut. Habis. So jangan lupa, kalau rasa review ni sangat betul dan tepat dan anda boleh menerimanya, jangan lupa like, share dan subscribe. Cakap boleh agak lah. Like, share dan subscribe ya. Sebab subscribe aku sikit. Jangan subscribe supaya aku boleh monetis dengan cepat. Jenuh nak monetis ni. Lama. Itu saja. Jangan lupa membaca bismillah sebelum makan dan makanlah dengan berhati-hati semasa di jalan raya. Apa aku ngepik ni? Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Bye.